Hey, Adam here, one hand man. Ha. Okay, Assalamualaikum guys. Kau pernah ingat tak Adam pernah buat satu sesi dulu prank konten Adam namakan Project Jahat. Project Jahat. So Project Jahat ni akan kembali untuk season kali ni. Adam minta maaf sebab lama sangat tak tinggal Project Jahat ni. So macam mana Project Jahat ni kita nak start? Ada satu konten makan which is yang jadi baby tu, yang ni. Sumpah buruk. Mama Hazan. So, puting tu ada di office dan ada dalam pegangan Adam. So, Adam yang simpankan puting tu apa semua. Sebab itu Adam nak buang tapi macam boleh jadi konten ni. Adam dah basuh siap-siap apa semua puting tu macam. Okay. So, kita nak tengok kehebatan AI team ni. Sebaik mana AI team ni, dia orang punya friendship apa semua. Adam nak buat satu prank. Dan it's not about prank, kita saja nak khianat dia orang. Nak tengok apa reaction dia orang. So, Awan, let's go. Project Jahat. Ya. Okay, aku ada satu challenge nak buat dengan kau. Okay. Kau kan seorang penyanyi kan? Kau tahu tak yang A, I, U? Okay, Okay, lepas tu apa ni? Do, Re, Mi, Do apa? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay, aku nak test kau punya kefasihan dalam penyanyian tu. Okay. Okay, kita start dengan Do dulu. Okay. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Kau tahu tak dia putih sama? Putih aku. Dah lah, Adam pun hisap juga tadi. Satu dia. Sakut. Akhirnya sebelum dia orang keluar kita kena tu sensor dia orang. Project Jahat kali ni. Gimana? Itu okey mesti. Biasa sini aja. Dulu. Lek lama rasa mula member apa salahnya? Kenangan nanti dah kau dah keluar kau tak rasa dah benda ni man. Project Jahat. Mi, kau betul-betul sahabat AIT man. Ya sahabat, sampai aku rasa dia orang yang tenang aku kau. Kau family AIT man. Okey tak? Kau lain boleh terima ni. Tahu kau macam mana? Asalah. Kau malam je, sekali-kali je kau gosok. Pagi tak, pagi nasi. Gosok. Okey cepat semua orang makan. Mau gosok kau nak pergi ke siapa? Lama jam okey. Okey. Bini. Sikit. Dia jual. Kalau berapa pura aku tak ambil. Tak. Pergi ke aku dah beli lah. Okey, sikit ambil. Ya Ambil balik bodoh. Ada je dah aku dah. Dia dah sebati dah. Ada lagi jumpa dah. Ada sudah awak Do, Re, Mi tu. Cuba tak payah lambat lah. Sahabat AIT semua orang. Apa? Aku tengok di sini lah. Ada 9 lah. Dia di mana dia? Cik kamu ni. Awak ni. Syami isap Semua kau. masuk AI dia sebabkan friendship kau ni. Ya weh. Jadi ni friendship ke ni? Ni chemistry ni tak apa, biar kau buka. Dah, belum cukup kemam dah. Tadi aku banyak kemam tu. Ni jujur ni, aku pernah satu rumah dengan dia. Balik sikit. Timing gosok gigi dia 7 malam dah. Pagi tak. Sikit. Mamen. Sikit. Mati. Okey, share lah. Apa dia buat dia? Budak merah. Budak merah.
Sejauh. Kau memang sahabat yang Tak, aku tak sabar. Aku dah tahu lah. Aku tak sabar lah. Salah. Memang bodoh. Sikit je. Kata kau kawan yatim lah sikit. Sikit. Oh ini kena masuk. Oi, berlubang weh nanti. Aku. Kau kawan aku. Kau sabar aku. Kau sabar aku Adam. Kau sabar aku. Aku ni. Mengerti. Kau yang mengerti terbaik kan? Project Jahat. Okay, so sekarang kita dulu main konser. Sorry, bukan tangan. Oh, tu pakai tangan. Okay. Fahid tak nampak. Tangan tu lagi. Okay, man. Sahabat yakin dah. Sahabat tu semua. Sahabat lah. Tak ada apa sumpah. Okay, sahabat yakin lah. And then memang sayang saya mu yakin lah. Apa nak? Okey. Mungkin aku nak bagi mic. Kita nak mic. Okey, sahabat yakin tu kan, sahabat yakin lah. Kan sahabat dengan kita pegang. Tak boleh. Ini bukan aku tu. Sikit je meh. Aku tak minat arut meh. Sikit. Sekali je meh. Kita pun sahabat. Heri Azrul lah. Memang tak nak. Kau sahabat yakin meh. Family Dah pakai sobat dah sekarang ya. Kalau pakai sobat kena makan ni. Okay, sahabat yatim kan? Belas sekali lagi. Kau memang sahabat yatim memang roh yatim kan? Sikit je. Aku bisa ada orang lagi. Macam bisa ada orang. Sikit. Boleh ke? Sini sikit. Okay. Lagi sikit ni. Sikit je. Oh, betul-betul aku tak boleh full cream. Okeylah. Project Jahat. Kau memang dah kira family yatim lah. Memang dah sahabat baik yatim kan? Rekat. Dah sahabat baik yatim kan? Memang terbaik lah. Memang terbaik, paling perform on top. Ya, gapat lah. Kita gapat lah. Gapat. Ada lagi hukum makam yang saya faham, ada batasnya lagi. Gapat. Hukum tetap hukum. Oh, ya ke? Sikit lah. Kepala otak kau sikit. Sampak ke? Tak boleh kan? Saya hukum tetap hukum. Tapi kalau aku sama jantina mesti boleh ke? Kalau sama jantina pun aku tak gambar. Ini kan lain jantina. Kau ni. Supaya tak kamu. Sikit lah. Tak boleh. Ini tak buat pakai tini aku je buat. Kau tahu kenapa ini tak buat? Kau ada bijak. Oh, nanya aku bodoh lah. Itu. Aku tak cakap macam itu pun. Tapi kalau kau setuju jahat tak? Okay, thank you so much. Saja je buat untuk azan memang. Project Jahat. Kami masuk konten. Okay, Pan. Memang dah lah. Apa? Sebenarnya. Okay, Pan. Kau family yatim kan? Enggak. Kau kawan baik yatim kan? Pot boleh kongsi, hukum boleh kongsi nak kan tak boleh kan? Ya, bila masak. Sikit lah kau kawan. Serius tak ada, semua tak ada. Kita habis. Sikit lah, bukan member sikit lah. Cepat. Sikit je. Cepat dapat sikit je, Pan. Man lah. Jangan. Sikit, Pan. Kau kawan, Pan. Mak, tak saya, Mak. Saya.
Tak pandai buat kawan lah kau. Kau nak letak kamera kau pegang je. Sikit apa sikit lah. Kau retak aku. Kau dah. Sikit apa kau tak ada mutak. Apa? Mutak aku lagi sikit. Bekas kanda sikit lah. Bukan kanda? Bekas kanda okey. Okey lah, kalau bukan kanda aku makan. Wah. Kau kawan dah pun dah tanya. Tengok ni kawan member. Sebab makan sikit lah, Sikit. Ui, warna hitam tu. Una. Kau mulut. Okay. So itu adalah penat lah kita orang main benda ni. Sehu. Kenapa? Sehu. A. Cepat dah. Kampung dah. Cepat dah. Mak, desa hatinya mu mak. Bukan serah hati, Kata? tapi suka hati. Setan ni nak benda anak dia 3 ekor je. Orang bagi. Man, kau tak tu lagi Man. Man, kau tak rasa lagi Man. Man tak member tu kau. Project Jahat. Rina, Ya. kau memang family yatim lah. Kau rapat dengan semua yatim lah. Anak sulung. Anak sulung yatim lagi, memang kau rapat semua macam adik-beradik lah. Memang. Sikit lah. Akak, aku ada akak. Aku cakap akak tu family. Aku Bukan. Pergi cakap. Ada kembar tekak aku ada. Kembak, sikit je. Apa? Sikit je. Alah, bekas makan, bekas kandang. Masuk ke SPM apa? Okey, kandang lah. Macam kandang family yatim lah. SPM apa kalau kau bagi ke perempuan memang perempuan tak terima lah. Kalau kau bagi ke laki, laki boleh terima lah. Tak ada. Memang saya tak nak perempuan terima pun. Dia nak panjangkan konten lah tu. Pandai kan? Betul. Sikit lah kandang, sikit lah. Bekas makan sikit, bekas Syami sikit tadi. Aku ada sikit. Apa ni, Ibrahim ada sikit. Tapi aku sejujurnya Family. tak nak, bukan pasal family tak family. Lepas tu? Semua ni soal Tak ada HIV. Tak ada HIV. Sebab aku risau kita tak tahu background macam mana. Background seorang-seorang, betul tak? Aku takut aku kena sipilis lagi. Kalau tak tahu benda macam tu. Benda Alio dengan Alio ni kena kita takut. Betul. Aku tak tahu macam mana. Kau pergi barang, tak pergi barang. Kau depan-depan aku dapat elok je kan. Kau tak tahu belakang dia tak tahu. Siapa pergi makan. Tak tahu belakang dia buat apa lagi. Depan-depan kau. Sikit lah. Tolong Sikit lah kandang. Sikit lah kandang. Sikit. Tak baiklah buat orang macam tu. Tak support konten lah. Support lah konten. Syami pun support konten. Tangan aku tak boleh gerak ni tau. Support konten. Migrate. Okey dah. Okey mantap. So, itu saja untuk kita team AI. Kita dah settlekan semua. Alif Ifan tak jumpa. Sebab saya kena tolong dengan Alif lagi. Kalau Alifan bagi. So, itu saja lah kita jumpa.